Hello, saya Dr. Jagadishwar Goda Gajajovni. Saya seorang pakar bedah kanser robotik yang bertugas di Institut Kanser Apollo, Hospital Apollo, Filim Nagar, Hyderabad. Kami ingin menerangkan tentang pembedahan robotik dan peranannya dalam rawatan kanser. Secara asasnya, pembedahan robotik ialah pembedahan kanser yang dibantu oleh robot. Ia bukanlah pembedahan robotik yang sepenuhnya berdikari. Ini bermakna peralatan dan kelengkapan pembedahan robotik disambungkan kepada jari-jari pakar bedah melalui mekanisme master slave. Pakar bedah akan duduk di konsol dan mengendalikan pembedahan dari jauh, manakala pesakit berada di dalam bilik pembedahan. Jadi, inilah yang dipanggil pembedahan yang dibantu robot. Ia bukanlah autonomi seperti kereta. Ia bukan pembedahan autonomi yang dilakukan oleh robot kerana terdapat pertimbangan yang perlu dibuat semasa pembedahan ke atas pesakit, sejauh mana penyakit itu perlu dibuang dan sama ada pembedahan tertentu itu benar-benar diperlukan atau tidak. Kedua, pembedahan yang dibantu robotik mempunyai kelebihan berbanding pembedahan terbuka atau laparoskopi kerana pembesaran imej. Terdapat penglihatan yang 5 hingga 10 kali ganda lebih jelas yang boleh digunakan supaya kita dapat melihat dengan lebih baik dan dapat meminimumkan trauma kepada tisu dengan lebih berkesan, serta dapat melihat nodus limfa dan salur darah kecil dengan lebih jelas yang akan membantu kita mengawal salur darah dan mendapatkan nodus limfa dengan lebih baik. Skim sel-sel yang dijangka menjadi tapak penyebaran kanser. Ketiga, terdapat perisian penapisan bebas gegaran dalam robot tersebut. Maksudnya, walaupun pakar bedah itu berumur 70 atau 80 tahun dan sangat berpengalaman, dia masih boleh melakukan pembedahan tanpa sebaran gegaran tangan. Instrumen tidak bergegar, tidak bergetar. Jadi, itu adalah kelebihan yang besar. Kawasan yang sukar dicapai atau kawasan kritikal seperti dalam rongga toraks atau sangat rendah di pelvis rectum boleh diakses dengan lebih baik kerana instrumen yang digunakan lebih kecil dan mempunyai pergelangan tangan endorist. Kita boleh menggerakkan instrumen ke pelbagai arah. Tidak seperti laparoskopi yang hanya bergerak lurus. Di sini instrumen boleh dimanipulasi dan kita boleh masuk ke struktur penting seperti kanser esofagus, kanser kolorektal dan melakukan pembedahan dengan mudah. Satu lagi kelebihan besar ialah kita boleh menggunakan ICG tambahan, iaitu pewarna indosyanin hijau yang merupakan teknologi Firefly untuk mengesan nodus limfa atau untuk mengelakkan kerosakan pada struktur seperti ductus thorax dan sebagainya. Jadi, semua perkara ini adalah kelebihan besar di kawasan seperti kanser esofagus, iaitu di dalam rongga toraks, kanser esofagus. Kanser paru-paru, di mana sebelum ini kita memerlukan insisi yang besar atau torakotomi untuk melakukan pembedahan. Sebaliknya, kita boleh melakukan pembedahan secara robotik. Pada masa yang sama, disebabkan oleh pembesaran, penglihatan dan perisian bebas gegaran pada endorist instrumen, kita dapat meminimumkan kerosakan supaya komplikasi selepas pembedahan adalah lebih rendah, bilangan nodus limfa yang diperoleh adalah lebih baik dan pemulihan pesakit lebih cepat. Masa untuk kembali bekerja juga lebih cepat. Ini adalah kelebihan-kelebihan utama. Satu lagi bidang yang menarik ialah kanser kolorektal di mana bentuk pelvis berbeza antara wanita dan lelaki dengan cara yang berbeza. Jadi kita boleh mengakses kawasan serendah mungkin dan kemudian melakukan pembedahan pembuangan serta meminimumkan kemungkinan kolostomi atau mendapatkan vaskulariti yang lebih baik dengan ICG dan melakukan anastomosis. Terdapat satu lagi peranan pembedahan robotik untuk tumor seperti di kelenjar tiroid leher atau kes-kes berulang selepas radiasi dalam kanser mulut yang biasanya memerlukan insisi yang besar. Kita boleh melakukan pembedahan dari kawasan ketiak atau areola puting, iaitu pendekatan bilateral payudara dan ketiak. Ini adalah tiroidektomi jarak jauh di mana tiada parut di leher. Pada dasarnya, ia adalah gabungan kecantikan dan penyembuhan. Jadi skim kelebihannya. Satu lagi perkara, kanser mulut di dalam faring di mana selepas radiasi berlaku berulang, biasanya memerlukan insisi yang besar. Jika tumor itu kecil, kita boleh masukkan robot melalui rongga mulut dan buang tumor tersebut. Jadi ia adalah prosedur yang kurang morbid. Untuk kanser payudara pun, ada prosedur inovatif baru di mana kita lakukan pembedahan payudara bantuan robotik uniportal, terutamanya untuk pesakit yang mempunyai genetik keturunan positif. Kita boleh lakukan mastektomi yang memelihara puting dan areola serta menggunakan implan pada masa yang sama.
Jadi, dalam pembedahan urologi, kes seperti menefrektomi separa di mana kita memelihara buah pinggang dan menjahit semula, ia menjadi lebih mudah kerana jahitan menggunakan robot jauh lebih baik berbanding jahitan secara laparoskopi. Selain itu, prostatektomi di mana pemeliharaan saraf sangat penting untuk kawaran kencing, iaitu kawaran pundi kencing dan juga potensi seksual. Ia memang sangat penting dan berguna dalam prosedur prostatektomi. Jadi, pembedahan urologi seperti conduit, kanser pundi kencing, semua kes ini juga sangat berguna menggunakan robotik. Selain itu, kemikolektomi kanan, kanser perut, pembedahan kelenjar limfa, tumor mediastinum. Ini adalah pelbagai bidang di mana kita boleh menggunakan pembedahan robotik. Bukan untuk kes-kes yang mudah tetapi terutamanya untuk kes yang kompleks di mana banyak jahitan diperlukan, di mana tumor sukar untuk dicapai dan kita mahu pesakit pulih dengan lebih baik dan lebih cepat, serta potongan yang lebih kecil. Inilah kes-kes di mana pembedahan robotik digunakan. Apodo sentiasa berada di barisan harapan dalam teknologi canggih dan inovatif, dan kami mempunyai teknologi yang paling terkini. Kami telah memulakan pembedahan robotik hampir 14-15 tahun yang lalu dan kami telah melihat semua generasi robotik dari generasi pertama, kedua hingga ketiga. Pada masa ini, di seluruh India, robotik generasi ke-14 tersedia di mana-mana dan ini adalah generasi baharu yang boleh didapati dan diakses oleh orang ramai untuk kes-kes tertentu, indikasi tertentu dan kelebihan tertentu. Kemudahan pembedahan robotik boleh digunakan untuk kes-kes yang sesuai dengan cara yang betul dan dengan matlamat untuk penyembuhan serta penampilan kosmetik yang baik.